Aku tengok Mbu Mokhtar ni muka dia kali ni bukan panik je, cemas je. Pasal apa? Oh, patutlah dia rasa cemas. Yang kiri kanan duk iring dia tu dia menganggap seolah-olah dia berada di mahkamah. Dua pegawai pengiring, orang salah ni mengiring dia macam masuk ke mahkamah. Patutlah dia panik. Dia kan tak settle lagi kira suara dia. Tiba-tiba kau iring dia macam tu kan, pucat lah muka dia kan. Kau orang pun tak patutlah buat muka Bu Mokhtar jadi macam tu punya cemas kan. Sepatutnya kau bawa lah dia elok. Kau ni ibaratkan macam pegawai penjara pun ada juga kan. Selalu kita tengok dalam TV kan, kalau ada orang mengira orang salah bawa masuk ke penjara ke ataupun ke jail ke kan, macam tu lah caranya kan. Bu Mokhtar pun tengah fikir sekarang ni, macam mana lah isu aku ni kan. Kalau aku kalah kan, tak apalah, sama ada aku boleh bagi roti gardenia ke Foodpanda ke, aku tak kira. Janji aku boleh menang. Fikir-fikirkanlah, orang Sabah ya, untuk keselamatan kita.